Dia suka berjoget. Dia pantang. Pakai tudung. Dia memang follow mak dia habis lah. Jaga adik baik-baik semua. Membesar dia anak yang soleh. Boleh kata dalam 3 tahun lah, 3 tahun berada berapa. Dan Alhamdulillah kami dikenakan dengan 2 cahaya mata putera keduanya. Memandangkan ini anak pertama kita orang. Dan dia pun berumur 3 tahun. Jadi kita dah jadi ibu bapa selama 3 tahun lah. Masuk 2017 ni ke 9 tahun lah. Ada 2 orang cahaya mata. Dua-dua hero lah. Muhammad Al-Fatih tu, dia kat rumah sebenarnya sangatlah manja. Benda yang dia buat tu, dia nak cuba tunjuk kat kita, dia nakkan perhatian lah. Dia suka berjoget. Dia pantang. Dia bagi je apa-apa lagu, tiba tangan naik. Tangan kiri belakang. Cuba teka dia nak apa. Dia nak nari Zapin. Nakal? Aktif lah. Sikit-sikit tu biasalah nakal dia kan. Dia minat, biasalah kartun-kartun sekarang ni kan. Kadang-kadang dia main mainan tu, dia susun ataupun dia buat apa, lepas tu akan panggil kita tengok lah. Seolah-olah macam evaluate lah kan. Kadang-kadang dia cuba lukis. Walaupun lukisan tu tak ada rupa benda lah, hanya garis-garis kasar kan. Macam biasalah pagi-pagi, high five. High five. Dia suka tengok high five. Dengar lagu, joget. Tak ada masalah bangun pagi. Dia memang hari-hari all out dia nak pergi sekolah. Kalau boleh Sabtu Ahad pun dia nak pergi juga. Dia suka main siku. Dia kalau dia nak dia main siku tu, maksudnya dia nak tidur. Dia faham situasi kita tau. Contoh macam kita kadang-kadang adalah berbalah sikit pendapat kan. Dalam keadaan kita marah, dia datang dekat, dia tengok kita, dia cium pipi. Seolah-olah macam dia tak nak bagi kita orang gaduh. Dia ni dia ala-ala model sikit. Dia akan jadi Baju kurung, pakai tudung. Dia memang follow mak dia habis lah. Kita duduk atas kerusi, dia tengok cantik tak? Saya selalu sedih bila dia pergi ke sekolah lah. Dia dah besar. Dia dulu dia kecil kan. Dia pergi dengan ayah dia. Sekolah petang pun pergi sendiri, balik pun balik sendiri. Semua dia berdikari. Yang bagi inspirasi dia supaya kami jadi lebih appreciate untuk setiap masa atau detik yang ada bersama bila kami bersama anak lah. Kita memang nak jadi a better person untuk anak kita sebab kita lah role model diorang. Bila tengok dia memang menjadi inspirasi untuk kita orang kerja kuat lagi lah untuk cari duit, untuk kembangkan bisnes lepas ni. Ada orang kata ibu ayah tak makan pun tak apa, jadi anak kita kenyang. Macam tu lah. Saya tak nak banyak lah, asalkan dia boleh menjadi seorang yang berguna bagi sumbangan kepada negara kita, agama kita. Dan berjaya dunia dan akhirat lah. Belajar rajin-rajin, then you akan dapat rasa hasil dia. Ayah nak Fatih fahamlah, harapan ayah adalah Fatih membesar menjadi seorang yang berguna dan tahu membezakan benda yang betul dan benda yang salah. Sebab Mama Fatih anak yang sulung kan. Jadi jaga adik baik-baik semua. Membesar dia anak yang soleh. Apa yang Mama buat hanya untuk Haziq. Dari A sampai Z, segala-galanya untuk Haziq. Mama tak kisah apa orang nak cakap pasal Haziq. It's between us. Mama sayang Haziq. Itu je. Sentiasa buat baik lah. InsyaAllah nanti benda yang baik-baik je yang akan datang dalam hidup Han. Always be a good Han. Jangan lupa lah Mama dengan Papa. Besar macam mana pun, happy macam mana pun, selalulah. Dengarlah Papa cakap ni. Selalulah lawat Papa dengan Mama. Okey Haziq, pada masa akan datang, Mama nak Haziq lebih daripada Mama, lebih pandai daripada maksum Haziq dan lebih handsome daripada ayah. Okey? Satu lagi, rambut tu bagi lebih pacak daripada ayah.